energi yang sentiasa ada untuk apa saja. And otak dia salah satu lagi saya suka dekat Datuk Seri Abdul Sukri ni, satu adalah dia cepat. Jalan and kita nampak dia ni memang risk taker. Kamu tengok masa dia jual bag kan, pom naik billboard tu mahal tau, ratus ribu. Ya. Jalan big spender, bukan big spender tu maksudnya. You big spender, you Spend Pembelanja yang besar. Belanja besar. Jalan. Lepas tu tiba-tiba buat collab dengan Izara Aisyah. Tiba-tiba buat collab dengan Selihu. Tiba-tiba buat collab dengan ni. Tiba-tiba ni. Lepas tu hari tu dia video call macam tu kan. Cepat. Kita kalau nak buat, kita structure dulu. Kejap. Saya yakin Datuk Seri Alif dia jalan dulu. Kan? Jalan dulu, fikir kemudian. Confirm sebab dia tak sama tau. Dia tak sama. Cepat sangat. Okay, dia macam ni. Kalau kamu tengok, ada orang di jenis plan dulu, jalan kemudian. Datuk Seri Alif Syukri, saya nampak dia jalan dulu. Sebab sistem yang dia ada tu dah dia tinggal copy paste, tapi dia jalan. Tak jadi, buat lain. Tak jadi buat lain. Jalan. Semua apa yang Datuk Seri Alif tak buat lah. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Datuk Seri Alif tak buat lah. Resort buat. Gold buat. Baju buat. Jual sabun buat. Kopi. Tudung. Semua benda tu bag. Aku takut one day jual batu. dengan handbag kita boleh jual sekali kan. Tak pasal. So itu salah satu lagi lah. And dia always demand for more lah. Yes. Dia takkan stop. Dia takkan stop lah saya rasa. Dia macam orang yang jangan bagi mic. Dia tak stop. Cuba bayangkan kan, macam hari tu kan Datuk Seri Alif Syukri ada cerita kan, TikTok ni subuh-subuh dah call saya suruh buat live. Kalau saya, aku ada banyak duit lah, nanti lah aku reject je lah job ni, tak apalah, aku buat lah faktor lain, aku nak rehat. Tapi dia tak. Faham tak dia? Dia buat. So saya tak faham. Dia melawan segala fitrah jutawan tau. And dia adalah antara orang yang punca untuk saya tak beri alasan. Faham macam tu kan? Saya ada fikir kan, sampai bila aku nak kerja sampai pagi petang semalam 5 jam ni kan. Saya fikir, yelah aku baru berniaga berapa tahun, betul tak? Datuk Seri Abdul Syukri dah berniaga berapa tahun. Daripada kecil still lagi relax lagi. Itu dalam keadaan ada duit. Jual batu. Kalau saya kan, saya akan cakap, Rabi, batu ni tolong jual. Kalau saya lah, ambil batu ni kamu jual. Saya tak ada macam, tak apa, biar aku jual. What the wrong, man? What's wrong? Betul lah melawan fitrah jutawan. Dia memang melawan fitrah jutawan yang saya tak tahu lah, dah bercuti pun nak buat live. Tapi saya rasa memang salah satu faktor kenapa Datuk Alif boleh jadi sangat-sangat hebat adalah sebab sokongan daripada isteri. Tengah bercuti lah, dia support lagi kau je. Tapi Datin pun dah stres juga kalau tengok threads dia. Dia cakap apa lagi lah, kita tunggu lagi apa lagi nak jual. Saya sama-sama nanti. Kalau saya tengah tunggu, kalau Datuk tiba-tiba ada jam nak jual murah-murahan, tak apalah Mejan, I beli ni 250,000, you ambil lah 10,000. Okay. Mak. Saya beli. Tapi betul lah, saya of course lah, kalau kita nak target lebih tinggi macam Jeff Bezos ke Elon Musk ke, tapi itu jauh sangat. Kita nak pergi pada orang yang terdekat, yang mana kita boleh rujuk, yang mana betul-betul ada bayar zakat tu. Bayar zakat tu lagi saya jealous. Apa? Sakit hati tu. Datuk bayar zakat. Hari tu bayar 2 juta bayar zakat. Apa? Itu dalam bucket list saya tu. Oh, yang Amayan pergi tu tu pun hantar anaknya pergi. Apa ni? Apa lagi Datuk nak jual tu? Sangat hamba, sangat tenang. Ya, relax je ni, tak kisah. Lepas tu hari tu saya jumpa Datuk Seri Alif Syukri dekat Abang Anas punya majlis. Handsome lah siut. Tinggi bos kata. Tinggi. Saya pun 1.9, saya rasa Datuk 2.10. Saya tinggi. Tu saya itulah, kalau kamu tanya saya siapa idola bisnes saya nampak yang sebab yang paling penting macam ni tau, istiqomah and energy. Datuk Seri Alif Syukri ni memang another level. So kalau one day Datuk tiba-tiba nak willing to ajar saya apa-apa, saya sanggup menuntut ilmu, saya tinggalkan company saya sebulan, saya pergi belajar dengan Datuk, tak ada halnya, insyaAllah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.